Sebab hari ni masalah yang paling utama kita ialah masalah yang melibatkan keluarga. Tak ada anak, orang kata mandul ke? Bila ada anak, nyusah pula. Anak seorang pun susah, anak ramai pun susah. Macam-macam sekarang ni tuan. Jawapan dia pun sebab kita tidak mengambil Al-Quran sebagai penyelesai masalah. Kalau kamu ada masalah, rujuklah pada Allah dan Rasul. Cari jawapan ada di dalam Quran, cari jawapan ada di dalam hadis Nabi SAW. Dan anak bukan membebankan. Anak merupakan anugerah. Isteri bukan membebankan, malah dia penenang jiwa. Suami bukan sesuatu yang menyusahkan. Sebaliknya suami adalah pelindung pada wanita. Jadi kalau kita memahami Al-Quran, alangkah cantiknya rumah tangga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah pada malam ni kita akan membicarakan tentang keluarga bahagia dan kita mengambil daripada ayat Al-Quran untuk mengisi, untuk mengubati kekosongan jiwa kita seperti mana tajuk kita, hikmah Al-Quran untuk jiwa yang terbeban. Sebab hari ni masalah yang paling utama kita ialah masalah yang melibatkan keluarga. Tak ada anak, orang kata mandul ke? Bila ada anak, nyusah pula. Anak seorang pun susah, anak ramai pun susah. Macam-macam sekarang ni tuan. Jawapan dia pun sebab kita tidak mengambil Al-Quran sebagai penyelesai masalah. Fa'in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kamu ada masalah, rujuklah pada Allah dan Rasul. Cari jawapan ada di dalam Quran, cari jawapan ada di dalam hadis Nabi SAW. Dan anak bukan membebankan. Anak merupakan anugerah. Isteri bukan membebankan, malah dia penenang jiwa. Suami bukan sesuatu yang menyusahkan. Sebaliknya suami adalah pelindung pada wanita. Jadi kalau kita memahami Al-Quran, alangkah cantiknya rumah tangga kita. Jadi, baik tuan-tuan, ayat yang dibacakan tadi Suratul Rum, ayat yang ke-21, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya. Nya tu siapa? Balik pada Allah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Kata Allah, an khalaqalakum, sesungguhnya diciptakan kepada kamu, min anfusikum azwaja, diciptakan kepada kamu semua daripada isteri-isteri kamu, daripada jenis kamu sendiri. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, supaya kamu rasa tenteram kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddah, dan dijadikan kepada kamu perasaannya mawaddah, kasih sayang, mawaddah wa rahmah, perasaan kasih dan sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya di situ ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir. Tuan-tuan, di dalam Al-Quran seperti mana doktor bacakan tadi, berapa banyak ayat menceritakan tentang wa min ayatihi, wa min ayatihi. Ada dua ayat yang disebutkan tadi tentang kekuasaan Allah. Kadang-kadang Allah menceritakan kekuasaan dia, tanda-tanda kekuasaan dia ada di sekeliling kita. Kadang-kadang tanda kekuasaan Allah ada di atas kepala kita. Kadang-kadang tanda kekuasaan Allah ada di dalam tanah. Kadang-kadang tanda-tanda kekuasaan Allah ada pada diri kita. Wa fi anfusikum, pada diri kamu itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Cerita tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Qiyamah. Cerita tentang ibu jari, jari, cap jari. Cerita tentang cap jari dan teknologinya ada dalam surah Al-Qiyamah. Daripada cap jari ni, orang panggil sekarang QR code. Daripada cap jari sekarang, orang panggil thumbprint. Daripada cap jari sekarang, orang boleh kenal orang melalui cap jari. Saya pegang mikrofon ni tuan-tuan, boleh kesan cap jari. Siapa yang pegang? Dia boleh kesan. Allah Ta'ala sebut benda ini di dalam Al-Quran, surah Al-Qiyamah.
Cuma masalah kita ni tak nampak, tak kaji, asyik perang pada dulu sampai sekarang. Dia harap perang orang sini perang bergaduh, yang tak perang itulah yang mencipta kemajuan berdasarkan kepada Al-Quran. Maka mereka pun menciptakan QR code, menciptakan scan. Sekarang semua nak sedekah duit pun QR code. Padahal Quran dah sebut tentang cat jari ni 1400 tahun yang lepas. Satu. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada satu tempat di badan kita, di kepala kita, namanya ialah nasiyah. Nasiyah ni apa? Bermula daripada dahi naik ke atas. Pemikiran manusia. Maka kalau nak kaji pemikiran manusia, nak melihat kepada pemikiran manusia, lihat kepada nasiyah. Allah sebut 4 kali dalam Quran perkataan nasiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Ni nama dia nasiyah. Allah sebut inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Nasiyatiha ni. Maka kalau nak kaji otak orang, kaji otak ada di sini. Kalau nak kaji dia cakap bohong ataupun tidak, kaji di sini. Nak tahu dia cakap bohong ataupun tidak, poligraf letak di sini tuan-tuan. Hari ini ujian pembohongan boleh dikesan. Siapa cakap bohong, pergi masuk ujian poligraf, letak di kepala dia. Cakap, tanya dia elok-elok. Maka kalau dia berbohong, nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyah, otak depan dia yang bercakap bohong. Kazibatin khati'ah. Maka kita lagi sekali berbangga. Pandai orang putih mencipta ujian poligraf. Padahal benda tu disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Orang putih tak pandai tuan-tuan. Mereka cedok daripada Quran. Sebab tu dia orang pandai. Kita pula pandai dapat Quran. Si apel lagi. Tapi tak pandai untuk mengkaji dia tuan-tuan. Maka timbul satu persoalan. Dia kata, Ustaz, saya ni anak ramai pening kepala Ustaz. Saya dengan isteri pening kepala Ustaz. Anak-anak saya pening kepala saya Ustaz. Naik pening kepala saya Ustaz. Abang didik anak di mana? Bagaimana cara abang didik anak? Bagaimana cara abang perhati anak? Bagaimana caranya abang? Ada masuk kursus? Ada Ustaz masuk kursus perkahwinan. 2 jam, 5 jam Ustaz. Ada abang belajar betul-betul cara didik anak? Tak ada tuan-tuan. Sekolah tak mengajar cara didik anak. Dah sampai masa dia. Sekolah mengajar cara mendidik anak, cara berkeluarga dalam persekolahan. Ini kahwin umur 19, apa pun tak tahu. Kahwin umur 25, apa pun tak tahu. Umur 26 dapat anak, pening kepala. Sedangkan Allah dah sebut, kalau kau nak didik anak, kau ikut pada Quran. Di dalam Al-Quran ada satu surah tentang anak saja. Nama dia surah Luqman. Ada kita belajar di sekolah. Tadabbur Luqman, tafsir Luqman. Dia kata, Ustaz, budak-budak ni nak SPM, bukan nak kahwin. Habis tu lepas SPM tak ada kahwin. Kenapa tak dia ajar tentang Luqman? Apa nasihat dia? Apa ajaran dia? Mula-mula Luqman cakap pada anak dia, anishkur lillah. Bersyukurlah kamu kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Syukur dulu tuan-tuan. Ajaran yang pertama sekali yang Luqman cakap selain daripada la tusyrik billah ialah perkataan bersyukur kepada Allah. Tuan-tuan yang saya muliakan, begitulah di dalam rumah tangga. Di antara tanda kekuasaan Allah ialah isteri kita. Ialah suami kita. Kita selalu teropong bintang di langit. Saya seronok tuan-tuan. Orang sebut bumi ini bergerak. Ada yang kata 1,600 km. Ada yang kata bergerak satu sekali dia bergerak 1,000 km sejam. Sekali dia bergerak. Tapi bila teropong bintang, tak lari pula bintang. Kalau dah kata bumi ni laju berpusing, mana boleh teropong bintang? Bintang tetap di situ, teroponglah dia tuan-tuan. Ada di situ. Tapi kita hari ni apa orang putih kata? Ikut belaka. Allah Ta'ala sebut dalam Quran bahawa bumi ini maddal ard. Maddal ard. Bumi yang tetap. Dibentangkan pada kamu tetapnya bumi ini. Sebab tu tuan-tuan duduklah di situ, bergeraklah. Tak pula bintang tu bergerak sekali. Ikut Quran ni menyelesaikan banyak masalah.
jiwa yang terbeban. Bila kita kata bahawa dah Quran ni hanya untuk malam Jumaat, Ustaz, terbeban dah awak. Hiduplah susah awak. Tuan-tuan yang saya muliakan, jangan kita nampak Al-Quran itu hanya semata-mata untuk baca Quran saja. Baca saja. Dia penyelesai masalah. Fa in tanaza'tum fi syai'. Kalau kamu ada masalah dalam setiap satu benda, Quran. Bayangkan tuan-tuan, Allah sebut Quran, faruddu ilallah. Rujuklah kamu kepada Allah. Maka nampaklah orang bintang itu benda hebat, matahari benda hebat, bulan tanda-tanda kekuasaan Allah. Betul, itu tanda kekuasaan Allah. Tetapi ada lagi ayat yang Allah Ta'ala sebut. Antara tanda kekuasaan Allah ialah dijadikan kita pasangan kita daripada jenis kita sendiri, daripada jenis manusia. Allah Ta'ala kata itulah tanda-tanda kekuasaan Allah. Sekarang, berapa ramai kita bila tengok isteri kita, ini adalah tanda kekuasaan Allah. Akak-akak bila tengok suami ada tak perasaan tanda-tanda kekuasaan Allah? Yang ada, macam manalah aku boleh menikah dengan makcik ni, aduh, kacau betul. Yang ada dah menyesal aku menikah dengan orang tua ni, menyemak katil je. Kita tak pernah anggap itu tanda kekuasaan Allah. Apa tanda kekuasaan Allah, Ustaz? Waktu kita lahir, baju tak pakai, kain tak pakai, lampin tak pakai, surat beranak pun tak dapat. Siapa isteri kita pun kita tak tahu. Beranak saja. Tanda kekuasaan Allah. Kemudian membesar, akhirnya tengok satu perempuan. Berkenan pula aku dengan perempuan ni. Berkenan. Manis orangnya, lemah lembut orang dia. Mak, pergi Minang, mak. Siapa? Anak Cikgu Bidin. Berkenan benar, mak. Anak Cikgu Bidin nama apa? Cikgu Murni. Tak kenal, tak tahu, tiba-tiba kahwin. Lagi dahsyat, tiba-tiba duduk sebelah. Lagi dahsyat, tiba-tiba keluar anak daripada Cikgu Murni. Pelik, tuan-tuan. Ada orang yang benci sangat. Mak benci dengan bapak kamu tahu. Asal mak keluar sekolah, bapak kamu datang. Asal mak keluar sekolah, bapak kamu datang. Naik motor RZ lagi mengorak mak. Menyampah sangat. Itu kenapa mak kahwin dengan bapak? Lama-lama rindu dah pula. Itu dia. Itu yang dapat kamu semua 8 orang anak sekarang. Dalam benci itu pun 8 anak, tuan-tuan. Pelik sungguh, tuan-tuan. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Berkahwin tahun 57. Kahwin tahun 57. Mak tak suka, bapak tak suka. Cerai tahun 58. 2018, tuan-tuan. Jumpa balik. Kahwin balik, tuan-tuan. Cerai tahun 58, 2018, jumpa balik. Umur dua-dua dah tua orang. 70 lebih lah dua-dua. Kahwin balik. Pelik sungguh. Ustaz tahu di mana? Pelajar saya, orang pondok di sekolah saya, umur 70, datang pelawat orang laki-laki naik rombongan, naik bas. Bila datang melawat di sekolah, melawat tengok. Mata bertentang. Abang Mat. Sudah tuan-tuan. Kahwin balik entah. Padahal pernah kahwin tahun 58, bercerai 2018, jumpa balik. Dua-dua pun tak larat dah kahwin. Orang komplain, ustaz dah tua-tua buat apa kahwin ustaz. Dah tua buat apa? Makcik, tak payah fikir makcik. Dia orang tahulah nak buat apa. Yang makcik tu menor, apa dia buat malam-malam dia tua-tua. Tak payah fikir makcik. Dia orang kahwin, dia orang tahulah dia orang nak buat apa. Yang makcik tu naik darah tinggi fikir buat apa. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Kadang-kadang bukan seorang suami dia. 4 suami dia. Ini perkahwinan makcik yang keempat, ustaz. Subhanallah. Yang tamu gimana? Mati. Kemudian kahwin baru 2 tahun mati, ustaz.
Lepas tu cerai lain, kahwin lain, cerai pula yang dia tak. Ni kahwin yang baru harap tak cerai lah Ustaz. 4 suami dia. Apa tuan-tuan hairan? Isteri suami dia 4, tak payah heran. Elizabeth Taylor 7 sampai 8 suami dia. Tu Elizabeth Taylor tu. Cleopatra tu. Lagi ramai suami dia tu kan. Tuan akak-akak baru sakat 3 belum hero kak. Ni abang-abang Ustaz, saya kahwin 3 Ustaz. Tak terror lagi. Pak Ma'on lagi ramai isteri dia tuan. Tu Mahmud Jun tu lagi ramai isteri dia tuan. Ini jodoh yang Allah Ta'ala bagi, kita tak tahu. Akak-akak ingat akak-akak dapat suami ni jodoh akak seorang itu saja? Tak, belum tentu. Abang-abang ingat isteri abang seorang tu kah jodoh abang? Belum, kadang-kadang bermadu. Tak sangka pula. Saya dah bawa dia lah pergi kuliah dengan isteri saya. Oh, dia janda Ustaz. Bawa sekali pergi kuliah, hantarlah. Nanti ambil mula. Tahu juga lah dia bawa dia orang. Lala isteri saya tanya, abang kalau nak kahwin ambil lah leha janda tu. Loh, isteri abang recommend itulah. Saya kata jangan cakap macam itu, leha cukup dah seorang. Abang kalau nak ambil lah bang. Kalau sudah dipaksa, apa boleh dibuat? Lah, masa bila lah isteri kau paksa kau? Baru 2 kali tanya dah kata paksa dah. Allahu Akbar. Ini di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Dibangkitkan dengan isteri, dibangkitkan dengan suami, kahwinlah. Halal. Dan daripada jenis kamu sendiri. Min anfusikum. Daripada jenis awak. Maknanya, tuan-tuan kena faham. Saya dengan Dr. Anwar ni, lelaki. Kak Som tu, perempuan. Dia kata Ustaz, min anfusikum. Daripada jenis kamu. Suami, isteri daripada jenis kamu. Ustaz dengan Dr. Anwar boleh kahwin lah. Kenapa pula? Tu Al-Quran sebut min anfusikum, daripada jenis kamu. Ustaz kan lelaki, Dr. Anwar kan lelaki, boleh kahwin lah. Sudah tuan-tuan. Ini hujah yang dipakai oleh golongan Albin sampai habis. Kan kalau sebut habis kan dia blok pula. Golongan yang hak jantan kahwin dengan jantan ni, dia pakai dalil surah Ar-Rum ayat 21. Allah yang sebut, dijadikan pasangan kamu dari jenis kamu sendiri. Nampak Ustaz? Bang, Bob tenang bang. Suruh belajar tak nak. Suruh datang kuliah tak nak. Kan jadi bodoh tu. Lain yang disebut, lain yang dipaham. Manusia satu jenis. Binatang satu jenis. Malaikat satu jenis. Jin satu jenis. Pokok satu jenis. Makhluk Allah banyak tak? Banyak. Nama dia apa? Jenis. Awak jenis apa? Saya jenis jin. Oh, jin. Kamu? Saya jenis pokok. Oh, pokok. Kamu pula jenis apa? Saya jenis malaikat. Kamu jenis apa? Saya jenis manusia. Kamu jenis apa? Saya jenis binatang. Oh, banyaknya jenis. Jenis manusia, dijadikan isteri kamu, pasangan kamu dari jenis kamu. Maknanya pasangan kamu ialah manusia. Manusia terbagi pada 2. Satu laki, satu perempuan. Itulah dia. Bukan laki-laki dengan laki-laki satu jenis. Tak. Manusia tu kategorinya apa? Jenis manusia. Terbagi pada apa? 2 jenis. Lelaki dan perempuan. Boleh kahwin. Binatang. Jenisnya apa? Binatang. Terbagi pada berapa? 2. Jantan, betina. Kahwinlah engkau. Awak jenis apa? Saya jenis malaikat. Malaikat tak ada lelaki, tak ada perempuan. Tak ada jantan, tak ada betina. Itu malaikat. Sebab tu jangan tuan-tuan mendakwa pula kahwin dengan malaikat. Kamu dah kahwin, Din? Dah. Mana isteri? Isteri saya malaikat. Tak mahu minta. Bukan jenis kita. Kamu dah kahwin, Din? Dah. Mana isteri kamu? Isteri saya rimau. Astagfirullahalazim. Innalillah engkau orang. Sebab itu kena faham. Min anfusikum azwaja, daripada jenis awak. Awak adalah manusia. Maka manusia terbahagi pada laki dan perempuan. 2-nya laki perempuan, kahwinlah. Ini baru namanya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Bukan laki kahwin laki, perempuan kahwin perempuan. Itu bukan. Untuk apa perkahwinan?
litaskunu ilaiha, supaya kamu rasa tenteram. Tuan-tuan, kahwin ini mententeramkan. Tak ada tenteram pun Ustaz. Makcik lepas-lepas kahwin sampai sekarang kena pukul je Ustaz. Masa mana dara tak ada siapa pukul makcik. Lepas-lepas kahwin sebulan Ustaz, tiap-tiap hari kena pukul. Makcik tahu ke suami makcik sebelum kahwin tu kaki pukul? Memang pun dia boxing punya orang. Tahu dia kaki pukul? Tahu. Waktu bertunang memang pun dia pukul. 2 hari sebelum kahwin pun dia pukul. Dia pukul makcik sebelum kahwin. Dia pukul bapak makcik. Eloklah. Dah tahu yang dia kaki pukul, yang makcik gatam nikah buat apa dengan dia? Ustaz tak faham. Love is blind. Silakan Kak. Bukankah kita ada otak? Bukankah kita ada pemikiran? Rasulullah ajar tak bagaimana nak cari suami, nak cari isteri? Rasulullah ajar. Habis tu kenapa tak ikut Rasulullah? Main belasah aja. Tengok yang mata biru, mata hijau, bulu kuning lembat, bulu dada penuh sampai ke muka. Salah siapa? Tengok yang lawa tak habis-habis. Kan Nabi sebut 2, cari yang pertama yang beragama. Yang beragama ni bukan ustaz, yang beragama ni bukan tok imam. Siapa-siapa yang ada faham agama. Dia cikgu sekolah ke, dia polis ke, dia siapa pun yang beragama. Ciri nombor 1. Ni abang kita ni baju hitam ni doktor. Ni Cik Fazli nama dia. Ni Fazli ni. Jangan Ustaz kenal dia. Dulu saya buat rancangan kalau jodoh tak ke mana. Inilah dia. Ni. Pengarah dia, penerbit dia, ini dia. Namanya Fazli. Tuan-tuan ingat, kan sering ada rancangan kalau jodoh tak ke mana. Inilah dia. Okey, dia take action. Walaupun dia ini terlibat dengan filem, dengan drama, kalau dia beragama, silakan. Ustaz, agama pun tak boleh pakai Ustaz. Garang semacam je suami saya. Padahal hafiz Quran. Ada 2 Nabi sebutkan, baru 1 yang berakhlak. Ambil yang berakhlak. Jadi nak cari suami, nak cari isteri, 2. Yang pertama berakhlak. Yang kedua ialah yang beragama. Yang beragama dan berakhlak. InsyaAllah selesai. Jangan ambil hari ni orang tengok kerja apa. Saya kerja tu. Ada pencen tak? Soalan tu. EPF ada EPF. Sok-sok ada sok-sok. Panjang tengkuk mak dia pula. Bang, keretanya BMW bang. Begini tengok. Kalau datang naik motor Honda Cup, bapak peminang naik Honda Cup, start motor pula tak hidup. Gelap masa depan tu teh. Duk pompam. Tak payah lambai. Motor pun tak tukar. Kata dia. Itu material dulu letak. Tu yang saya teringat Ustaz. Lagu motor. Alomu alomi wes patok samat. Tayar dia licin macam piring ayam hangat. Start tak jalan dia naik hangat. Lalu dijual kepada Tok Saat. Itu lagu orang Kedah. Hari kenduri kahwin, pagi-pagi duduk atas balai lintang tu. Alo mi Vespa Tok Samat. Itu tak ni. Dulu waktu saya kahwin orang Kedah, saya duduk atas rumah duduk tengok apa tu. Lalas saya turun sekali jual tuan-tuan ni. Ni kumpulan ni lama tak ada lah. Kalau ada lagi dia Melaka hebat. Baik, jadi tuan-tuan, tujuan perkahwinan ni apa? Untuk rasa tenteram. Litaskunu ilaiha. Yang kedua, apa tujuan dia? Wa ja'ala bainakum mawaddah, supaya adanya perasaan cinta. Saluran cinta tu ada. Wa rahmah, kasih sayang. Bagi sesiapa yang berfikir, insya-Allah dia melihat. Manusia yang berfikir, dia melihat ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Daripada 2 suami isteri lahir 5 anak. Daripada 5 anak lahir 30 cucu. Daripada mana datangnya? Dulu daripada tak ada cucu, sekali dapat cucu berderet-deret. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah.
Dan panjangnya, lamanya hubungan kita ini bukan setakat di dunia, dia membawa sampai ke syurga, sampai ke akhirat. Inilah dia tuan-tuan kepentingan perkahwinan, kepentingan berkeluarga. InsyaAllah kita lihat pula di dalam suratul Baqarah ayat yang ke-233. Ayat yang Ustaz bacakan tadi ialah daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-233. Wal walidatu yurdi'na aulahunna haulaini kamilain. Maka ibu-ibu hendaklah dia menyusukan anak-anak mereka haulain kamilain, 2 tahun. Haulain 2 tahun, haul 1 tahun 1 haul, 2 tahun haulaini kamilaini, yang sempurna. Tuan-tuan, ini adalah kaedah penyusuan secara semula jadi di dalam Islam. Menyusu badan nama dia. Berapa lama tempoh menyusu badan yang terbaik? 2 tahun. 1, 2 tahun. 2. Kenapa 2 tahun? 2 tahun adalah tempoh yang terbaik. Adalah tempoh yang terbaik untuk seseorang ibu menjarakkan anak dia dengan kalau nak dapat anak yang baru. Hari ini ada orang yang menggunakan pil perancang untuk menjarakkan anak. Ada orang yang menjarakkan anak dengan macam-macam cara, tuan-tuan. Ada yang diikat. Ada yang diikat rahim isteri dia. Doktor dah ikat, bukan dia ikat, doktor. Doktor ikat. Bila dia ikat rahim, dia kata tak nak anak lah Ustaz. Nanti kita buka balik tu. Dia ikat, tuan-tuan datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, isteri saya mengandung. Kata dia ikat. Itu saya heran, mengandung pula. Oh, bocor dia tu. Saya cakap, tak ada. Yang terbaik ialah menyusu badan selama 2 tahun. Itu adalah proses untuk menjarakkan anak yang paling bagus. Sebab ada orang yang dapat anak setahun 2 orang. Januari sekali. Disember sekali. Masuk sekolah sama-sama. Cikgu tanya, kau orang ni kembar ke? Tak. Dia bulan Jan. Saya bulan Dis. Sudah tuan-tuan. Parah ni tuan-tuan. Jadi akak-akak susu badan. Susu badan adalah proses menjarakkan anak secara semula jadi yang terbaik. 2 tahun anak tadi minum susu ibu dia. Itu terbaik. Okey Ustaz. Makcik 2 tahun menyusukan anak. Mengandung juga? Ustaz cakap, bila menyusukan anak tak mengandung. Macam mana makcik boleh mengandung? Mana saya tahu? Dia nak dapat mengandung. Sebab makcik menyusu tidak sempurna. Kamilaini. Makcik pergi tak kursus penyusuan? Siapa nak kursus? Malu ke orang? Bang, nak menyusu. Ni. Tak baby. Ibu duduk. Anak macam tu. Saya lagi tukar pula. Kamilaini. Sekarang sambil main TikTok, anak nyusu. Hai. Nampak? Sambil bawa kereta, anak menyusu. Anak duduk belakang, mak bawa kereta. Mama anak nenek, pop pergi belakang mu. Laburnya Ustaz, tahu tak apa. Kadang-kadang, mak duduk tidur depan TV. Duduk tidur depan TV. Begini, tengok Netflix. Anak datang. Pop, dia bagi tuan. Mak selak yang kita. Yang bapak pula duduk atas cushion. Tengok. Ni parah ni tuan-tuan. Yang mana faham? Tak faham sudah. Tu bukan kamilain. 2 tahun yang sempurna tu apa? Sebab itu teknik penyusuan. Kita ada doktor. Kita ada nurse. Pergi kursus. Kadang-kadang kita tak ikut. Kita kata saya dah buat 2 tahun Ustaz. Lekat juga 2 tahun saya nyusu ke anak. Jadi juga anak yang baru Ustaz.
kaedah penyusuan. Yang kedua, makcik campur. Kejap susu badan, kejap susu tepung. Kejap susu badan, kejap susu tepung. Itu bukan kehamilan. Susu badan saja. Ustaz, saya ni bekerja. Macam mana nak? Makcik boleh perah, boleh pam, simpan dalam peti ais. Bagi suami, suruh suami minumkan. Bukan suami yang minum. Ini pun parah juga. Buh dalam botol, buh dalam peti ais. Suami balik kerja kilang dah ge. Buka peti ais, ngok. Ya Allah. Ini susu isteri aku. Ya Allah. Ya Allah. Telefon saya. Ustaz, saya terminum susu isteri saya dalam peti ais. Ya Allah Ustaz. Kenapa bang? Saya dah jadi anak susuan dia. Ya Allah. Kepala otak kau anak susuan. Misai dah berjambui. Bertaring kau kata anak susuan. Ini pun parah juga. Sebab tu saya kata awal-awal tadi. Kena buat sekolah. Kena buat silibus mata pelajaran ni. Ni kena belajar. Dan kita banyak sangat belajar di sekolah. Benda yang tak perlu. Angkat segala baju, segala buku, 30 kilogram diangkut je budak tu. Slip disk budak tu. Ajar benda-benda ni sampai tak tahu macam mana syarat jadi anak susuan. Menangis, ya Ustaz, saya minta ampun Ustaz. Minta ampun apa? Tak jadi susuan dah tua bangka lah. Anak susuan ni bawah 2 tahun. Haulain kamilain. Susu badan betul. Ustaz cakap senang lah. Isteri saya meninggal waktu dia bersalinkan anak saya. Macam mana nak susu badan? Isteri nama aku. Isteri saya nama Mahani. Almarhumah Mahani. Abang nama apa? Nama saya Hasan. Anak abang nama apa? Sazli. Sudah dah. Tu nama dia, anakku Sazli. Isteri dia mati waktu bersalin. Sebab tu di hujung ayat ni dia cerita. Kalau isteri awak mati, tak salah awak passing pada orang lain. Bayar. Boleh bayar pada perempuan lain. Kak Som ada susu badan? Ya, Kak Som menyusu anak 6 bulan. Boleh tak tumpangkan anak saya menyusu? Mak dia mati, Kak Som. Boleh. Tak apa. Tapi bayarlah ya. Sudah. Boleh? Kak Som pun tanya isteri dia. Bang, si Leman tu minta supaya saya nyusukan anak dia. Anak dia, kan bang pun tahu mak dia meninggal, isteri dia meninggal. Sian budak tu abang. Boleh ke saya nyusukan anak tu bang? Abang izinkan. Harus. Maka tiap-tiap hari dia hantarlah anak dia. Kak Som pun ambil lah nyusukan. Belah sini anak dia, belah sini anak tumpang begini. Nyusu ni. Harus. Silakan. Sebab tu kalau kita kematian isteri ataupun kita ada isteri yang tak boleh menyusu, susu tak ada. Jenah urut, jenah makan Ustaz, susu tak ada Ustaz, tak tahulah kesian dekat anak saya. Terpaksalah makan susu tepung Ustaz. Kadang-kadang susu tin. Susu tin parah ni. Itu cadang saya nak bagi susu lembu lah Ustaz. Bagus susu lembu. Tapi pilihan yang utama ialah susu mak, susu ibu. Ustaz jangan jadi bodoh Ustaz. Isteri saya meninggal. Takkan semua perempuan di Alur Gajah ni? Tak ada. Ada tak jiran awak, ada tak kakak ipar awak, ada tak sepupu awak yang menyusu budak? Tumpang. Namanya ibu susuan. Utamakan susu orang dulu. Kita hari ni mak ada, isteri ada, adik-beradik semua ada. Tak mau dah. Dia kata Ustaz, nanti saya menyusu badan, nanti badan saya gemuk. Tak naklah Ustaz nyusu badan, nanti badan saya gemuk. Pinggang saya sekarang 24, nanti naik 42, tak nak. Terus bagi susu tepung. Sayang tuan-tuan. Bagi susu badan. Cuba tengok Nabi Muhammad. Aminah bagi kat siapa? Aminah bagi kat orang. Suruh menyusukan dia. Bagi kat Halimatus Sa'diyah. Dia tak bagi kat kambing dia. Dia tak bagi kat lembu dia. Perah je. Padahal kambing ada, lembu ada, unta ada. Apa saya tak bagi anak dia? Tak. Dia cari orang.
Kita hari ni bila nak nyusu anak, tak cari orang. Cari susu tin. Cari susu tepung. Kemudian kita komplain, anak kita ni tak tahu lah ustaz. Nak katakan marah pula. Banyak banyak. Som. Tengok cara jawab tu. Hai, tak pergi sekolah ke? Nampak tu. Apa banyak ni? Sampai kita bercinta dengan dia, kita sebut I love you. Aku ni bercinta dengan orang kan lembu. Sampai ketua entah. Yang mana faham, tak faham sudah entah. Baik, kemudian kata Allah, liman arada an yutimma ar-rada'ah, bagi siapa yang nak menyusukan anak dia 2 tahun yang paling sempurna. Tapi ada orang yang tak boleh menyusukan anak dia sebab dia sakit. Kadang kena kanser, kadang tak ada susu. Nampak macam mana? Tapi yang terbaik kata Allah 2 tahun. Kemudian kata Allah, wa 'alal maulud lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Mak tanggungjawab dia apa? Menyusukan anak. Bapa, wa 'alal maulud, kita ni bapa. Bapa apa tanggungjawab? Maka kata Allah, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Tanggungjawab kita sebagai bapa cari rezeki. Cari rezeki, bagi makan pada dia, dan Allah sebut direct dalam ayat ini, wa kiswatuhunna, beri pakaian yang bagus kepada anak-anak kamu. Tanggungjawab bapa. Ni anda letak cari rezeki, tanggungjawab isteri, tanggungjawab kita suami. Jangan nampak tanggungjawab isterinya. Som kerja, leha kerja, abang rehat. Pakaian anak tu kita kena beli. Allah cakap. Last kita beli pakaian ke anak kita bila? Anak kita 13 tahun, anak kita 12 tahun. Berseluar dalam dia pun kita tak nak beli. Anak kita perempuan, ada kita pernah beli baju dalam ke anak dia? Tak pakai budak ni. Tanggungjawab bapa. Pertama, kasih makan pada dia. Tanggungjawab kedua, bagi pakaian pada anak-anak. Kemudian kata Allah, la tukallafu nafsun illa wus'aha. Tetapi tanggungjawab tersebut adalah bergantung kepada kemampuan si bapa. Dengar ibu-ibu. Jangan duk paksa suami. Dahlah suami tak mampu, paksa. Ni cerita gelang suasa. Sabarudin tukang kasut. Isteriku cantik tapi garang. Aku dipaksa beli gelang suasa. Lala dia rompak bank sebab nak beli gelang. Dia paksa suami dia buat kerja satu benda yang suami tak mampu. Ustaz, berapa yang suami kena bagi dekat isteri ustaz, pada anak-anak ustaz? Jiran saya ustaz, suami dia bagi nafkah 5,000 sebulan ustaz. Suami akak berapa? 500. Sebab gaji suami akak 1,000, dia bagi 500. Gaji jiran akak tu 15,000, sebab tu dia bagi 5,000. Oh mana ada ustaz, dia 5,000, saya 500. Ya akak pergi menikah dengan suami papa kedana tu apa? Maka ikutlah kepada rezeki masing-masing. Bersyukurlah dengan rezeki masing-masing. Tetapi abang-abang jangan gunakan alasan. Nak buat macam mana ustaz? Saya tak mampu ustaz. Abang kerja apa? Saya kerja pegawai di situ ustaz. Gaji 4,000. Sewa rumah ini tolak-tolak. Baki tinggal lagi 400. Tak cukup ustaz. Abang ada kereta? Ada. Kenapa tak buat Grab? Abang pandai masak? Pandai ustaz. Burger. Pil ni aja burger. Abang pandai buat apa? Saya pandai buat TikTok ustaz. Buat TikTok. Cari duit daripada TikTok. Sebab tu hari ni orang tak mau pergi sekolah. Budak-budak tak nak pergi sekolah. Semua nak jadi influencer semua. Sebab boleh dapat duit. Ada yang jual robot, boleh dapat duit. Ada yang jual soto menari tu. Itu pun dapat duit. Tak ada kerja. Ada buat robot. Laku robot dia tu. Mainan sekarang ni. Ada yang jual mempelab.
laku. Rajin saja. Ada yang jual sambal panas, sambal pedas, laku. Juta dapat. Jadi jangan main TikTok ni, main Facebook ni hanya untuk nak gosip, nak tahu, nak mengata, nak ngumpat, rugilah. Main handphone untuk duit. Hari ni orang suka tengok. Okey, saya ada beg tangan. Siapa nak beg tangan saya? Ada batu lagi, ada batu. Dalam tempoh 2 minit dapat 1 juta. Abang ada apa? Jual saja apa? Kenapa abang bekerja? Tanggungjawab saya mencukupkan belanja rumah tangga. Jadi jangan bagi alasan. Tak mau. Kita cari rezeki. Sebab apa? Kita dah ambil anak orang untuk dijaga. Kemudian kata Allah, la tudara walidatum biwaladiha. Maka janganlah seseorang ibu menderita kerana anaknya, dan juga bapaknya janganlah menderita kerana anak dia. Nak anak punya pasal. Kerja apa? Saya kerja pegawai kerani pejabat ni. Suami kerja apa? Suami saya driver Grab. Oh. Anak sekolah mana? International school. Wow. Kenapa international school? Kenapa tak hantar sekolah kebangsaan? Saya nak anak saya pandai cakap Inggeris dan dia... Berapa yuran sebulan? Sama banyak dengan gaji dia. Allah pesan dalam Quran tu. Kalau anak kamu sekarang pandai cakap orang putih pun umur 2 tahun, 3 tahun, agak-agak jawatan apa dia dapat sekarang? Dia boleh kerja apa? Yang duk bangga sangat. Ini berapa tahun ni? 2 tahun. Oh, 2 tahun pandai cakap orang putih. Hello uncle, hello. How are you uncle? Oh fine, thank you. Pandainya cakap orang putih. Umur baru 2 tahun. Ada saya heran. Baru ni tuan-tuan, tahun lepas saya pergi England. Lagi fasih daripada itu. Umur 1.5 tahun tuan-tuan. Anak orang putih. Apa saya heran? Tuan-tuan pergi Mesir tengok anak orang Arab. Allah, kecil-kecil pun dia cakap Arab. Ya Allah. Tanya heran tak ada. Dia pandai cakap orang putih ke? Dia pandai cakap Arab ke? Dia boleh kerja apa sekarang? Umur 2 tahun? Umur 3 tahun dia boleh kerja apa? Nak jadi lecturer? Tak boleh lagi. Belum cukup umur. Biarlah dia membesar dengan cara dia. Ini kadang-kadang behave. Oh, akhirnya masuk international school. 2,000 sebulan. Masuk tadika international 1,000 sebulan. Gaji tak ada. Bukankah Allah pesan dalam Quran, janganlah anak itu membebankan kamu, janganlah anak itu membebankan isteri kamu. Hantarlah dia pada tadika. Kita hari ni ada tadika kemas ada, tadika perpaduan ada, pasti pun ada, semua ada. Murah-murah je tadika kemas tu. Biar hantar dia ada. Saya tak yakin. Dia ni salah lagi. Kemudian buat pinjaman riba. Kemudian loan. Kemudian pinjam loan. Kan dah menyusah. Anak tak pernah menyusahkan kita. Sebab apa? Anak itu adalah rezeki daripada Allah. Kita yang menyusahkan dengan diri kita. Nak barang branded. Baju yang mahal. Ada anak yang baju dia lebih mahal pada baju bapak dia. Ada anak yang kasut dia lebih mahal pada kasut bapak dia. Bapak dia kasut cat Jepun je. Anak pula, 3 layer tu. Adidas nama dia. Nak yang original. Beg saja pun hebat tuan-tuan. Didiklah anak mengikut kepada kemampuan kita. Kemudian kata Allah lagi. Allah kata, wala mauludillah awa alal warisi mislu zalik. Begitu juga dengan waris. Tuan-tuan yang saya muliakan. Kadang-kadang bila mak mati, bila bapak mati, anak siapa jaga? Waris jaga. Waris sekarang kena ambil senang. Saya ulang balik. Waris sekarang ambil mudah. Anak dia mati, menantu meninggal, aksiden. Meninggalkan anak yatim 3 orang. Dia ambil anak yatim tu, dia hantar sekolah anak yatim. Kemudian dia duduk di rumah malam-malam tengok Netflix. Padahal itu cucu dia.
Tu cucu awak 3 orang tu. Allah sebut dalam Quran, belalah. Macam mana bapak dia bela. Bagi dia minum, bagi dia pakai, bagi dia makan. Sama kata Allah. Wa 'alal warisi misla zalik. Sama je waris macam tu juga sama. Sekarang ni mudah saya jumpa tuan-tuan. Ada bapa saudara, bila ada anak yatim, dia hantar rumah anak yatim. Kena dekat saya. Kena dekat saya. Saya pergi ceramah di Kuala Lumpur. Dia datang jumpa saya naik Mercedes. Salam saya. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Anak saudara I ada dekat sekolah you. Oh ya ke? Nama apa Oh, itu anak yatim tu. Actually adik I meninggal. So, tu cakap dengan wife I, apa kesalahannya kita hantar pada Ustaz Kazim lah kan. Oh, saya bila dengar cakap macam tu, ni, merah telinga. Kamu dengan kaya raya main hantar sekolah saya, yuran 1 sen trip, cuma tak bayar apa. Sedangkan kamulah yang kena jaga anak saudara kamu. Saya cakap direct, kenapa abang tak jaga dia? Tanggungjawab abang sebagai bapa saudara, bela anak saudara abang. Bukan saya bela bang. Bukan saya bela, bukan rumah anak yatim bela. Ustaz tak ikhlas ke? Bukan tak ikhlas. Pasal abang ada. Saya boleh bela kalau mereka tu papa kedana sungguh bang. Saya ni siang malam duk ceramah bang. Nak cari duit, nak bagi makan anak yatim. Anak saudara abang. Abang saya tahu ni Allah tuan-tuan. Saya marah dah. Allah sebut dalam Quran. Bila kamu waris, bapak dia apa semua tak ada. Kamu sebagai waris dia, bela dia. Macam mak bapak dia bela. Tok Wan ke, nenek ke, opah ke, pak saudara ke, bela anak yatim. Ni dah, asal ada anak yatim, hantar rumah tahfiz. Hantar rumah anak yatim. Sabtu Ahad, Jumaat Sabtu Ahad duduk depan bank. Jual bam. Kesian anak-anak yatim tu. Umur 7 tahun dah duduk di asrama. 9 tahun dah duduk di asrama. Tuan-tuan yang saya muliakan, jom kita ubah. Kalau kita betul-betul ikut agama kita, tak wujud pun rumah anak yatim. Tak wujud pun. Sebab anak yatim tadi ada saudara dia, ada sepupu dia. Ada adik dia, ada abang dia. Malah kadang-kadang tuan-tuan, pak saudara dia dapat harta anak yatim tu. Kebetulan anak yatim tu perempuan seorang. Bila abang dia, ayah dia mati, mak dia mati, abang dia dapat. Pak saudara dia dapat. Harta dia ambil. Pusaka dia ambil. Anak yatim hantar sekolah. Duklah kongsi berus gigi, kongsi nasi, kongsi pakaian. Harap orang hantarlah baju. Baru ni orang hantar dekat saya 4 beg. 4 beg tuan-tuan. Sedekah ada budak-budak. Saya pun panggil kawan-kawan pekerja saya, staff dia, buka beg ni kita tengok. Dia orang bagi apa? Allah Ustaz. Kain buruk Ustaz. Oh, baju buruk. Baluk nangka boleh lah. Nak bagi anak yatim, bagi miskin. Getah tak ada. Sedih tuan-tuan. Seolah-olah kita ni tempat pembuangan baju yang dah tak pakai. Tak boleh ke bagi baju yang baru buka dari plastik? Tak boleh ke ambil anak yatim ni bawa dalam bas, pergi supermarket, beli. Pakcik belanja. Kan seronok budak tu, kasut baru, baju baru, seluar baru. Okey anak-anak, hari ni pakcik belanja tau. Ambillah baju apa pun, pakcik bayar. Tapi ingat, tak lebih RM20. Astagfirullahalazim. Ada juga tuan-tuan ini. Masalah juga. Yang seterusnya tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, kalaulah mak kata, bapak kata kita nak stop menyusu. Boleh tak abang? Boleh. Kita mula nak memperkenalkan makanan pada mereka. Dengan makanan lain, bubur ke, kanji ke, nestem ke abang. Boleh? Allah sebut dalam ayat ni. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum iza sallamtum. Malah kalau kamu nak suruh orang lain menyusukan anak kamu pun boleh. Ataupun nak stop sebab nak bagi makanan dah umur 6 bulan. Nak bagi makanan lain dah. Harus
Bincanglah elok-elok dengan suami isteri. Kata Allah, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa'lamu, ketahuilah sesungguhnya Allah Maha melihat. Tuan-tuan yang saya muliakan, ayat 233 surah Al-Baqarah menceritakan tentang penyusuan yang terbaik, menceritakan tanggungjawab bapa, menceritakan tanggungjawab suami isteri dalam mendidik anak-anak, menceritakan tentang tanggungjawab waris dan pentingnya penyusuan badan terhadap anak-anak kita. Wallahu a'lam. Kita lihat ayat yang terakhir daripada surah An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum lelaki-laki itu ialah pemimpin bagi orang perempuan. Qawwam maknanya ialah penguasa. Qawwam yang menguasai. Qawwam yang mengatur. Qawwam yang memimpin. Qawwam maknanya yang menafkahi. Itu dipanggil ar-rijal. Siapa dia? Kita. Suami ini qawwam. Qawwamuna 'alan nisa. Kenapa Ustaz yang lelaki-lelaki dipertanggungjawabkan sedemikian Ustaz? Baik, yang pertama, apa makna qawwam? Yang menguasai orang perempuan. Sebab tu orang perempuan jangan teringin nak jadi imam. Ustaz asyik orang lelaki jadi imam. Kami pun ada ustazah ke, Mesir ke. Lantiklah dia seorang jadi imam. Ustazah apa? Rodayah. Dia jadi imam Ustaz. Kak, kalau Ustazah Rodayah jadi imam, kami laki-laki makmum di belakang. Waktu Ustazah tu rukuk, kami tak sujud. Kami tak rukuk, kami tengok. Kalau Ustazah tu sujud, lagi kami tak turun sujud. Lagi tengok tu. Yang paling menyesal, dia duduk hujung. Tak nampak lah pula. Nampak tak. Ada sebab dia, laki-laki di tempat dia, perempuan di tempat dia. Kerana apa? Bima faddalallah ba'dahum ala ba'din. Kerana ada beberapa kelebihan yang Allah bagi pada orang laki-laki atas daripada orang perempuan. Sepatutnya laki-laki melindungi perempuan. Bukan maknanya perempuan tu rendah martabat, tak ada martabat standard dia rendah. Tak. Kerana perempuan itu hebatlah, laki-laki itu menjadi pelindung mereka. Supaya rasa selamat. Jangan tuan-tuan terpedaya dengan orang yang mengatakan Islam memandang rendah pada perempuan. Sebab tu dia tak jadi imam. Sebab tu dia duduk di bawah laki-laki. Tak. Sebab laki-laki kuat. Laki-laki hebat. Dia kena lindung orang perempuan. Kamu duduk dia, biar abang ke depan. Dia yang susah untuk isteri dia. Ia korban untuk isteri dia. Itu makna qawam. Bang, saya sakit bang. Jom abang bawa ke hospital. Bang, saya tak sihat bang. Rehat, hari ni abang masak. Qawam. Bang, saya takut bang. Malam-malam ada orang cakap diling. Oh, Zee. Takut bang. Besok kita pindah rumah lain. So, dia ini nama dia qawam. Bang, tong gas habis abang. Sekarang juga abang beli. Bukan abang, tong gas dah habis gas abang. Ambil duit, pergi beli. Begini isteri pikul. Itu bukan qawam. Bang, bawang habis abang. Duduk, abang beli. 2 minit saja balik. 1 kilo bawang suami bawa balik. Begini letak dah. Daripada 1 kilo bawang yang dia beli, 1/2 kilo tak boleh pakai. Sebab tu isteri tak suruh kita beli. Isteri kita beli, tengok. Tak. Kalau suami senang tak? Pak. Timbang senang. Tak. Sebab tu orang suami isteri, dia tak percaya kat kita. Tak. Cuba tuan-tuan tengok. Isteri kita pilih kentang ke bawang ke. Lestik tengah-tengah. Isteri di sini, suami di sana. Dia tu. Cuba abang ambil balik bawang yang dia dah pilih tu, bagi kat dia balik. Dia tengok, dia letak balik. Padahal bawang tu biar yang dia bola plastik. Yang mana faham, tak faham. Dia tak percaya dengan kita punya. Sebab tu abang tak payah abang, biar saya je beli. Kalau awak tu beli, mata terkeluar lah, perut terbuncit keluar lah, ikan nak makan tak boleh. Sebab tu bukan bidang kita. Itu bidang orang perempuan.
tetapi mencari nafkah kita, selamatkan dia kita, apa-apa pun kita, walaupun kita kecil daripada isteri kita, kita kena lindung dia. Saya ingat dulu Ustaz, waktu nak melontar jemrah Ustaz, suami begini pegak. Ni, isteri duduk depan, suami gini. Kalau nak melontar, seksanya nak melontar. Ini bila nak melontar jemrah, isteri hilang. Mana pula orang tua ni? Allah. Apa kan suami? Saya ingat lagi tuan-tuan, waktu nak melontar tu, di belakang saya jemaah daripada negeri Semberam. Dia orang begini. La ilaha illallah. La ilaha. Sudah, sehari dia tolak aku. Dengan aku jatuh dalam tempat melontar tu kan. Saya tarik isteri ke tepi. Nak bagi pokok ni, man. Lalu saya tanya dia, Pak, kenapa perlu ribu-ribu tolak-tolak? Kenapa? Kami perjuangan. Negara kami merdeka dengan perjuangan. Kata dia. Ini bukan Belanda bang. Ini kita buat haji bang. Sama-sama nak buat haji bang. Aduh, kita merdeka. Malaysia dah merdeka dengan perjuangan. Merdeka kita dengan perbincangan. Kami enggak. Sudah, tentang ini masalah juga ni. Ke tepi kita, kalau saya pun duduk tengah juga. Tak apa mama, bertahan mama. Bertahanlah. Himpit situ. Sudah hentak. Tuan-tuan yang saya muliakan. Begitulah tanggungjawab suami. Lindung isteri. Nama dia apa? Qawwam. Dia rasa selamat. Dia rasa seronok. Ni dok. Nak bangun kencing tengah malam mengkenjuk isteri. Siku isteri tengah tidur berdua. So, teman abang. Kenapa ngantuk tidur ni bang? Abang nak terkencing. Pergilah. Takut. Astaghfirullahalazim. Suami jenis apa ni? Tu yang dia sediakan baldi sebelah katil. Zaman dulu, tiang tinggi je tau. Rumah tiang tinggi. Dia buka tingkap Zat. 3 pagi, kencing. Jenis apa lelaki ni? Di mana qawamnya? Dia bukan qawam tuan-tuan. Suami jadi imam. Bang, tak pernah merasa abang jadi imam. Naklah rasa abang imam. Dah 10 tahun kahwin. Zuhur nanti abang imam. Asar nanti abang imam. Maghrib kau pula. La ilaha illallah. Sebab zuhur dengan asar tak bunyi. Maghrib bunyi saja. Bang, jom bang kita jadi qawam. Tunjukkan kita ni qawam. Isteri rasa selesa dengan kita. Isteri rasa selamat dengan kita. Itu nama dia apa? Qawam. Jangan jadi pengecut. Jangan jadi dayus. Jangan jadi lemah. Jangan jadi macam Kasim Selamat. Daripada rumah hebat, duduk rumah bawah tanah. Jangan jadi macam dia. Macam mana? Abang hanya pada mindset sepun. Mak Sabariah pula tak suka abang jadi ahli muzik. Abang banyak lagi kerja boleh buat. Duduk bawah rumah, bungkuk jalan. Ni bukan contoh qawam. Kerja nak seronok main kuda, apa? Kemudian kata Allah dalam ayat ni tuan-tuan, wa bima anfaqu min amwalihim. Harta kita, kata Allah, nafkah dekat isteri kita. Harta kita. Kenapa kita ni isteri kena dengar cakap kita? Sebab kita ni menafkahkan harta kita kepada mereka. Fassalihatu hafizatun. Maka kata Allah, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Maka isteri yang solehah, dia akan jaga harta suami dia. Isteri yang solehah, dia menjaga maruah dia bila suami dia tidak ada di sisi dia. Maka dia dipanggil sebagai solehah. Dan isteri yang macam tu, hafizallah, Allah jaga dia. Kak Som nak ada Allah jaga Kak Som? Ya, kalau begitu jagalah suami. Nak ada Kak Som, Allah jaga Kak Som, hafizallah. Nak tak? Nak. Kalau gitu, jagalah harta suami. Taatlah pada suami. Allah jaga Kak Som. Ustaz, boleh tak jiran saya datang, minta beras, pinjam beras, minta beras. Jiran awak nama apa? Alibaba Ustaz. Dia hantarnya isteri dia minta cupak gandum. Yang mana faham, tak faham sudah. Tu cerita apa tu? Alibaba hujan lapuk tak ni.
Boleh tak saya bagi beras tanpa pengetahuan suami? Tuan-tuan, nak bagi pada orang aku minta izin. Okey, yang tak payah minta izin apa dia? Kalau makanan tu cepat basi, kita buat gulai, datang jiran. So, ada ke gulai? Bagilah semangkuk. Kami tak ada gulai nak makan. Kejap ya, nak minta izin suami. Telefon tak dapat daripada pagi sampai ke malam. Bang, the number you have dialed. Perempuan mana pula menjawab ni? Jaga kamu. The number you have dialed. Dia marah perempuan tu. Basi gulai. Maka benda yang cepat basi, benda yang cepat binasa, cedok bagilah. Walaupun tanpa izin si suami, bagilah. Pahala dapat pada si suami. Makcik yang bagi tak dapat apa, pasal makcik tak ada minta izin si suami. Yang kena minta izin apa dia? Benda yang tahan lama, benda yang kekal, benda yang elok. Pak Som, ya, minta pinjam motor. Abang Bidin pinjam motor Abang Bidin. Abang Bidin kau pergi Kuala Lumpur. Tak dapat pula lah Kak Som nak bagi. Sebab tak minta izin dia. Kak Som telefon lah. Telefon. Perempuan jawab, the number you have dialed. Oh dah. Minta maaf lah Din. Tak dapat lah Kak Som bagi. Sebab dia tak bagi izin. Alah Kak Som ni pinjam motor je. Bukan saya nak jual. Memanglah kau tak jual. Tapi motor ni Abang Bidin punya. Suami Kak Som. Dan tanggungjawab Kak Som. Jaga harta dia. Minta maaf Itulah isteri solehah. Jangan kita pula pergi kata kat dia. Berdekut tak ada mesin motor je pun. Macamlah motor dia tu H1R. ES5 je pun. Nah, sepatutnya aku kalau nak cari isteri, aku cari macam Kak Som. Jaga harta suami dia. Itulah contoh solehah. Ini tak, ambil lah tak apa. Nanti Kak Som cakap pada Abang Bidin. Nah kunci. Best lah Kak Som. Terbaik. Terbaik pada otak kau. Dia patut kena jaga harta suami dia. Nak masuk dalam rumah tak boleh. Assalamualaikum. Saya datang nak buat bancian. Minta maaf. Assalamualaikum. Saya datang nak jual kapet. Minta maaf. Suami tak ada. Dah. Tutup pintu. Itu dia yang dikatakan solehah. Dan kata Allah. Bila wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna. Kalau kamu takut isteri kamu nusyus, maka suami-suami kenalah ajar isteri. Fa'izuhun. Abang-abang takut tak isteri jadi nusyus, jadi derhaka, jadi jahat, jadi tak elok, jadi melawan. Okey, takut. Kalau gitu ajarkan dia. Kalau tak boleh ajar, hantar dia ke masjid, ada kuliah muslimat. Hantar dia ke surau, ada kuliah muslimat. Suruh dia belajar. Supaya dia belajar dan dia belajar, lama-lama dia hormat kita. Fa'izuhunna. Ustaz, isteri saya ustazah Ustaz. Dia memang alim Ustaz. Ustazah. Tapi dia tak hormat saya Ustaz. Kalau gitu, wahjuruhunna fil madaji'. Pisahkan tempat tidur. Abang tidur bilik sebelah, isteri tidur bilik sebelah. Sampailah isteri tadi ta'at balik, baru abang tidur dengan dia. Abang tidur kat sofa, isteri tidur dalam bilik. Tak pun isteri kat sofa, abang dalam bilik. Tidur kat luar, abang dalam bilik. Jarang macam tu. Kenapa Allah suruh pisahkan tempat tidur? Kerana apabila berpisah tempat tidur, isteri akan berfikir, siang kat laki aku, dah lah gaut. Tidur pula kat luar tu, kesian orang tua tu. Lama-lama dia buka lah itu. Abang, mai tidur sini. Bangkit terus tuan-tuan. Gaut tak gaut, boom, lompat masuk tuan-tuan tu. Bila berpisah tu dia teringat. Jangan pukul. Pukul tu bila? Fadribuhunna. Last sekali. Macam mana Ustaz? Tengok ni. Dalam ayat ni Allah kata pukul Ustaz. Astaghfirullah. Tu yang saya belasah dia Ustaz. Lebam di sini Ustaz. Saya siku dia Ustaz. Saya buat macam tu Ustaz. Itu John Cena bang. Tak kira lah Ustaz. Saya buat cok, cek semua yang ada Ustaz. Begini, pong. Kenapa abang pukul dia? Sebab dia melawan Ustaz. Bang, tak boleh bang. Haram pukul di kepala. Haram pukul sampai berdarah. Haram pukul sampai lebam. Haram pukul.
Oh, kalau tadi Quran cakap pukul. Sebab itulah kena belajar. Pukul tu apa? Dia cakap pukul-pukul lah. Sebab ada orang cakap, dia kata Allah tu bersemayam di atas arash. Summastawa alal arsh. Allah tu duduk atas arash. Dah bersemayam atas arash. Ni maksudnya macam ini. Bukan Allah duduk gesila, duduk tengok ceramah. Malam ni bukan. Ustaz, dah kata Allah bersemayam atas arash. Arash apa lagi? Kalau gitu kita pakai ayat ni. Pukullah isteri kamu. Apa lagi? Kayu mu'ah. Buat-buat bang. Pukul isteri lah. Quran cakap pukul. Sebab tu kajilah Quran. Janganlah faham guna ni. Rujuklah tafsiran. Rujuklah kata ulama. Sebab hari ni ada orang cakap, Ustaz tak payah takwil lagi Ustaz. Allah memang duduk atas arash. Quran cakap. Kalau begitu kau pukullah isteri kau. Masuk mahkamah menang tu. Quran kata pukul. Dia maksud pukulnya macam, bang, jangan macam tu, jangan takwil bang, pukul je lah. Oh, yang ayat atas arash kau nak tak mau takwil. Ayat pukul kau nak takwil pula. Jangan macam itu. Allah bukannya duduk semayam situ. Allah bukan duduk situ. Allah ni tak bertempat macam kita. Bukalah huraian dia, tafsiran dia. Serupalah dengan pukul. Pukul ni maksudnya apa? Tuan-tuan. Masa dah tamat. Habis lah. Saya datang masjid ni bila tu? 2 tahun lepas lah Tuan Haji. 2 tahun lepas je dah. Kan 5 tahun lepas. Jadi kita huraian pukul tu bila? 5 tahun kan datang, jemput lagi sekali dengan Dr. Anwar. Kita baca ayat ni. Apa dia yang dikatakan? Suami boleh memukul isteri. Jangan salah faham. Dia ambil batang mok, bagi terbelah, geliat isteri ni. Kenapa kau pukul isteri kau? Allah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 14. Sudah. Saya dah kata tadi kan, tak boleh sampai berdarah, tak boleh sampai lebam, tak boleh sampai luka, tak boleh. Pukul yang ringan, maksudnya apa? Tu je. Ambil keluar rumah tanpa izin, apa? Biasa tu. Hambat. Tu je. Keluar rumah tanpa izin je. Dan, kayu mak? Belasah, bukan. Lebam mata, dah. Berdarah, tak boleh. Pecah kepala, tak boleh. Bukan itu ajaran Islam. Kadang-kadang dengan sebatang lidi. Pengajaran. Ambil lidi kecil je. Kayu sugi je. Orang perempuan, tuan-tuan, kalau tuan-tuan ambil kayu sugi tu, terasa. Senang-senang, bukit orang. Bukannya sakit pun, sugi je pun. Tu tujuan dia pengajaran. Bukan tuan-tuan boleh ambil pelepah kelapa sawit tu, siap dengan duri lagi, mati macam tu. Bukan dalam hadis. Sebab tu tuan-tuan, huraiannya dalam hadis. Ulama menghuraikan dia. Lidi saja. Mak sikit je. Dan akak-akak bila suami ambil lidi macam tu, tak sakit. Jangan cakap macam tu. Penyapu banyak kat dapur kak. Kalau dia tukar penyapu lidi, penyapu kayu je. Yang ketiga, kalau pengajaran tak ada, pukul pun taklah Ustaz. Tak jadi apa Ustaz? Tak usah pukul. Saya ambil kayu siwak tu Ustaz, kayu sugi tu, saya pukul lah. Keluar rumah tanpa izin dia, Pak. Lagi sekali awak buat, awak nampak itu pintu besar? Dia halau kita pula entah. Tak ada faedah Ustaz. Kalau kita tak payahlah kita pukul, pergi jawab agama, selesai elok. Bukan maknanya pukul sampai koma hamba Allah tu, sampai lumpuh. Zalim. Siang kau pukul dia, siang kau terajang dia, malam kau berhajat pada dia. Jenis laki apa ni? Siang kau penampar dia, bila kau nak tidur kau cari dia. Lepam pipi ni masih ada, kau perlukan badan dia. Ini suami tak guna dia untuk ni. Jadi kita belajar balik insya-Allah, fa'izuhunna wahjuruhunna fil madajih wadribuhunna 5 tahun daripada sekarang. Kita ajar balik apa makna fa'izuhun wahjuruhun
dan apa makna wadribuhun. InsyaAllah kita jemput lagi sekali Dr. Anwar, kita bincang lagi ayat ni. Terima kasih pada Yang Mohd Datuk. Terima kasih pada Jabatan Kuasa Masjid. Saya minta maaf panjang bentar ni Ustaz. 9.40 baru habis, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rokatuh. 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 Rokatuh.